subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dengan subscribe kalian akan tahu apabila ada video terbaru dari channel ini. Subscribe itu gratis, tinggal klik aja. Mano? Ngapa kak? Nggak ada orang dalam suntuk ya? Suntuk ada sekolah men. Ya, belum lebih sampai tempat pariwisata. Apa kabar nu? Ada pengen iya bang. Atau? Ada nampak mungkin ada enggak lo. Atau? Tidak kerja pasar mah ya. Nggak ada kerja terminal lah, nggak ada di pasar lah. Padang mak terminal nak. Padang, yo terminal di pasar, okay kan? Gini, kamu melihat suntuk tu kah? Beda duduk perlu lebih sikit. Balaga ada lah nak karya ada awak tu. Tak mak kerja lah ada besar mak. Ikut tukang baju dari dulu pi yang tak tahu mak bangkeh kah? Patampu apa? Bajinjang batali bairi kuku bagian dia belaleh sentiang bilai mah. Batu apa betul jangan ada lah ndak nama mengadu hang. Ada enggak mak tapi ada kok kawan kadang utah seorang. Lega berdagiangnya, lega babingkah badannya. Pak mak sekali tenju selalu dia. Apa? Oh, Dia nak itu. punya si mak. Kok ada anak enggak baca lagi. Kok di kajian dan dulu tu 9 lawan surang tu sampai palu asalnya dan ada. Mengalanja dan juga gue ada lagi sepak lakang tu nanti boy lambung tu bagaimana. Tidak nak kini dah apa kajuran ni no. Maleh dan buah panjang sen terminal loket. Kini dah pelatih tenju dia jang. Mula percaya tenju. Ya pelatih tenju dan kini lagi. Dah tak mau mak nyo cuba ilahnya setiap kaya lai dia mak. Kaya nama selero kan. Pucuk cinta lan tibu na semua dikali datang nak itu sia dah. Bahkan ndaknya kang. Pakan ndaknya. Aduh bacanya. Aja pun nang karya belah je. Nang karya nyo kandang kak mak. Orang sebelah. Nang karya nampak dah tu kau celik-celik. Ada mak bangkit duduk di siku nampak dah kan kau lega besi kendaknya tu dia wak. Kok kamu nakan dan itu tu dah semua ngaruk Arabu dan nyo namanya nah. Anda apa dah? Sudah lalu aku ke rumah. Tak kan baik malu mak dia kak. Dia ada dua raja nulak sambah dah no. Bayu nulak bangkai dah. Alu nak dua pitaruh orang nah. Oh ya. Ya ada dua taruh orang tak terima dah dah. Kau yang lebih tu kau. Dia pertama mak nyanyi kau nah. Apa tamu ni dia enggak? Pokok dan nak mencari nyo ko sama pakai restoran tenju ni suruh ko ada boleh ada semua laki restoran tenju ni nyo ka. Mak. Suruh saya enggak berampe. Nyo beli mu lalu ni mak. Ya lah tu yo ndak ba nampak pandu sana. Lah. Deh kaya tu. Ya tu mak. Hari datang hari lah. Sampai lagi nyo ko gak nyampe ko dan di matra gak nyo ko lah. Anda dulu sampai dan anda pakai restoran tenju ko wak sportif sana pokoknya wak ndak pakai pasal barayat berawak ko dah. Wak melanggar dari hukum lah. Apalah pakai cena. Baik puan nak sekolah dah. Ya pelah lu. Si kong nak mana nang yang? Ya, batuluk nak kau dah. Tadi. Sama. Kandak ke kecil sia aku lawak kan. Dok ada darah awak di dadu dia. Nak selero mak pakai aku ya. Wak calik lah ke dengan laut tu. Kondak weh pasal soan dengan kontah je le. Kondak babui dia dengan ku ha. Wah. Kondak mengelanjar tenyu di dagu ada ku. Wah. Ibu yang ku ha. Dia sambil ku ha. Wah. Ada lagi aku sedia. Tak. Dia cek sia dan. Tak. Syuk. Ya nak ibu yang ku. Kondak babui dia kondak babui pasal soan dengan kontah je le. Pandai dah nak kandak ni. Wah. Nanti muka. Nak tahu dia siapa? Bangkit.
Gitu pulang ni. Oi, Pak Bangkit. Ha. Oh, dah siap-siap mak. Pilih kecen. Kau dah wei pasal soal ni kau tak je ni. Kau nak minta air ni kau dibek sangat iya ke? Yo kau sini kan dak ka. Di sini pada bibnu dia mana tu? Keceknya tadi jam 3 yang tiba. Ini kau lah. Dia kau nak membuat dia tu bebek tu kambing kata dulu ni dia kau tak kena hujan dia kau tak je ni. Kala mana ni mo ya kau. Pada. Pada. Lele. Nak perlu main pada. Si ke tu. Ada ketua. Apa ni? Nang ni apa na? Kau siapa ni? Kau nak buka sana mah. Payah berjalan dengan kau. Kau tak apa begini ni liu dia kau tak je ni. Dari mu apa na? Dari mo. Dari perampek itu kau. Kalau tangan jauh dang lo. Siapa kau ngadu dulu? Dari nyon kau ngah. Mak sana bayar. Halo, assalamualaikum. Ndak aku ada orang makan ndak ke sedano nah di mulawan ci ampek bon je dah. Nak tantunya di bedama bangke. Aku orang berting ngajak tanya. Ndak jadi ada mak serambai nemu dah lah. Dan nak merabu dah lah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah marah tadi kan? Dah sanggup dah mah. Kapan dah kan? Kan itulah tadi kau si danonya bu. Durang makan-kandak laki pi julah nah hanya kecek lah. Kandak mana? Menanya-nanya saya roden. Masalah kambian makanan jam petang. Iyo, sampai-sampai dia masalah kambian lah kah. Kau yuan yang salah pilih. Tu balik dia. Yo kau yuan yang salah kau ngareh-ngareh nyu kau di dan pi ndak cirik salam baru dan dah. Dan bertampuk dan jenjang tali dan diri ngo. Ikut dan bagi sentian bila dia dah leh mah. Dia ada gula lai. Dan emosi lah dan orang kandak-kandak dah. Tapi lah bila saya lu baru letak. Makan dah lai. Iyo. Ada yo. Cakap nah. Yo pala boleh nasi kan. Yo nasi tu dah pen ada kami dah nak kira kau cakap. Kamu ada nak ya lun telur dah marah dah dah. Masih ada penjaru kau cakap kau dah tahu dia nah. Dia cakap dia dah dah tapi kau keadaan kini kan kau masalah kambian tu kau yo mati kau baru kau dia kau. Kau nak bisa dibek kambian kau dibek kambian tu kau. Kalau ni tak laki. Ya pala boleh nasi kan. Ni dia cakap ada telur ada laki dekat. Ada siap dah marah dah dah. Ya pala kan. Masuk ada penjaru kau nak tahu dia dah. Nah. Lama mana ni ha? Kadi tinggal toko je siapa kadi tinggal orang. Siapa toko kadi tinggal. Lama mana nya? Pai-pai sila dah lain. Tak makan nanti. Assalamualaikum. Salam. Santai mak. Mana ga? Ada kabar dulu anak, ada kabar bayi. Ada kabar lagi kabar baik. Aduh. Acara santai berdua mak ah. Ada mentah-mentah lama ni. Tahu tak ada. Di mana nasi? Dia putar-putar deh. Orang sebalik ni. Rezalik. Kau mengarah walau dia duduk berdua saja. Tengok singgah lah lu. Orang sebalik ni dah panyang juga. Lain dah. Dia semakin dia kan orang sebalik langsung saya panyang kali mah. Ya kan dia tu lah. Kini padiah ni dia punya. Tu bah. Begitu itu. Kau ada cuba mojek ni. Aduh. Dah pek sewa dah. Ni pagi dia berdua lu ya. Lagi yang kos 2,000. 1,000 serang-orang. Dia mojek tu kena rami lah. Pai ke terminal tu mojek ah. Nama orang pasu naik. Buat celurit.
kecek lah orang maliang orang. Celurik ke dia bawahnya orang maliang lah nama ada orang lain takut orang tak jadi orang ni ada. Padek na situ mak untuk dia ada situ ni lah. Gua cinta kambiang mah, kambiang dan kaduk gua. Nyo kaja ada jiang betang. Ah. Biak cabiak kambiang tu. Ah dia ndak tentu nan siana punyo kambiang gua lah. Nyo madam merang gaden yang kecil nyo den punyo. Oh, nak punya anjing ke? Nan punyo anjiang. Oh, baik. Ah dia anjiang sian tempat kan apa tempat dan sian punyo anjiang dah. Anjiang tu balang tempat dan balang kilo gua. Alah, kau patang ah. Ya, petang kejadian itu. Mak bangkit nama buru nampak dah datang. Siapa? Mak bangkit. Bangke. Dia perajaannya nak. Tidak nampaknya melu-melu anjing. Oh, dia menuduh dia nyamak gua. Jadi itu je Oi, kurang ajar mak bangke tu. Tidak nampak. Nyo membawa anjing, tak memburu ah. Tak tahu ada. Darah anjiang tempat. Iyo berdarah. Ah, yo anjiang yo nak. Padahal kini kambiang dan tu caronya nak rencak. Kambiang dan kan dan yang bangke itu nah. Kamu yang mak dah. Yo. Ya, nak murah kalau begitu. itu tu yang anjiang kambiang mati tu yo nak mua ya. Baca baru dah. Kini di mana bangke itu? Dia jamak duduk oleh mak dah. Mana cik keraju mak itu tu. Baik tu. Kali kerja baru kau. Saja hidung, Bangkit tu petinju. Palatia tinju. saja hidung dan terpuangok lu nado orang mengelan ni tu. Kambiang tu saya dia tinju di sana. Ya kalau jemaah bangkit tu kabar suruh lawan situ. Tak kau tu dah. Alah, tak payah main lah. Nama bangkit apa? Ya. Di terminal tu belum mencik nak. 10 lah seorang. Sebentar. Oh, ya. Atau barangnya bangke macam dia. mana tu? Lu tahu ni dia dia. Sampai sini. Baik ni. Ya. Oh, ya baik mungkin tu. Kau cerita belum kawan? Abang Lu tahu ni dia. Ha? Baru sekali kena nangan nama bangke mak ikut dah tu pagi. Ba, kedua tamunya Ba. mungkin dah. Dia di mana rumah bangke dah antan lah. Yang tahu dan nyo. Rasuk baru malu ah. Kini dah tu dah. Hai kau parik dan kau ha. Rasuk baru malu. Adi makan kawe kau. Aku lebih tu. Kau lebih tu ha. Iya cak ni seperti ni. Kalau mama Yuan jangan kayak itu cara pembatan tu cara mempertanggungjawabkan, ya kan? Di mana kau semua yang bangke dah ingin tahu nak kau ya pelatih tinju le nyo kabar-kabar kau. Aduh je den. Mancak dia le. Ini tu kalau tuan di baru banyak mungkin tu duduk di rumah apa? Dah betul dah. Ah, Wak telefon mak bangkit tu. Ah. Wak min sportif lah. Jadi kalau kini kan memang polis. Abaran nomor HP-nya lah. Anda awak salah langsung telefon. Honda siang malam ni jagoannya mah. Anda awak salah. biar telepon apa? Ada. Yo. Assalamualaikum mak. Ke mana? Ndak apa ada no. Tidak ada yang kecil nang. Dan kata penampunan ditapati kata kedian kata bacari gue dia na. Sejak mulu itu nan sampai kini dia na. Ndak apa ada. Kondak wewi bahasa suaknya dan kondak aja lai. Kondak bergelintir ni dia muncul ai dia kena tenyu dia kok. Ai naik seberunsang ni nano. Ade. Nak bara. Tapi amin sportif no kau yang petinju suruh bawa suruh tenju dia nyo. Nah, awak pakai suruh tenju buku awak anda ingin bermasalah dah. Awak lapih dari hukum. Awak anda bersangkutan hukum dah. Pokok amin sportif. Pakai suruh tenju. Suruh suruh tenju dia nyo lah. Assalamualaikum. Bagai senurang. Naiklah bulu awak dia. Kalau anda apa? Kuat. Dah. Kuat lah. Sudah tu naik kau sekali kerja kuat. Tak. Nah. Betul caranya. Cuci lah. Tinju kuat, tinju. Tua lah. Lah, lan lihat. Tua. Dah. Aja lagi kesempatan orang. Lah. Kemudian nanti dikot pek. Nah, habis itu caranya. Nah, ulang dia. Dia kusah. Yedukin. Habis itu caranya. Nah, aja lagi hati ulang tu. Jadi bisa pancing emosi ulang tu. Di mana kai nangkanya lah. Tu nak. Sengaja tu ada telu. Nah, ramah tu. Cara ni lekat dah. Nama ajan tadi. Ajan sampai lupa. Nah, kalau gitu, panggil dia kau.
Cari mak lincah ni ronakan. Nah, jangan sampai lupa cara mak ngajar tu. Lah. Mak. Abang Lah dok mak. Bang. Yo. Itu melatih anakan anak melatih tinju dia abang apa? Yo nan cari doa pedang ah. Abang tu. Tapi dia kata lewat mak. Ndak apa ramanya kah? Dia orangnya yo sah mak. Alu nadu kareh nanda tatakik doa dah. Tuan lah. Itu cara awak japuk orang kalau apa? Awak seperti sam pakai serong tinju. Put ni lah. Deh. Pak japuk dah. Adik, put apa nama ni? Dia mau nanti sekolah. Sekolah lah. Dia lari mana? Itu lah put dah lah. Sekolah dengan mak. Tu mana? Mana mak bangke yang tu? Yo dia nanya kena kendanya. Iyo bana. Badara kambiang ni nyo badara ada dan buat mamanya. Bawa ibu. Mak. Mana? Bawa nyuruh mak kah? Siapa ni dah apa? Dah nyuruh. Ngawal kau kah? Tu mak banyak. Tapi jadi doa padang. Itu adam tadi tu Tapi mak me bakandanya. Tu dah ada bawa dah. Mau awak ku kah? Amanya mak bangke yang tu. Lah. Kau yang pakai tinju mak bangke tu kau Caca. Jangan lupa nak. Dan Caca satu darah itu bukan. Caca dua ya no. Hampir pinggang tu cek. Paru ya dah. Badara kambiang mak bangke ku darah ada dan buat. Nah, Mana bangke tu? Mana? Nak ada nabi dengan tahu wah. Nak mati dia kan. Itu belau nah. Tak mau tu dah. Gak undi. Ikun nya boni danuh kah? Awak nak mati dak ciri dan nyaw kono. Kedua boleh ciri dan duduk besuk dia nyaw. Kadang-kadang itu orang nya bawon. Bagai sampai jaga kedua ngah. Kedua boleh ciri duduk besuk dan kudak melompek ciri duduk besuk dan melawan nyo entah lai. Baku nak cakap di nyo. Nyo katuk sana mu ketiak akan mati dan nyo nah. Alum bu nangok alai. Campak lah nak kau cakap ke ni. Mancak ni dia sebut dia. Mai mak bangkit dia. Mak. Kurang tipu ya. Kurang tipu. Alah apa kaki dia pak. Mak kau menyuruh mak. Tapi mak kandak kau lawan tipu mak menyuruh takut baba. Ang bagai-bagai jangan no. Wah, Masih sekat ang Asia penyampaian dan Asiana nang sampean. Bukan kandak balat dia enggak. tapi balimu 10 seorang mak melawannya. Dagut mak sanduk paruk nang kana dia mak menyanyi. Bagai jangan kira ngah sekadang-kadang. Woi, capek lah mau dah nak kuah. Tu orang baik mak. Kau langit-langit ada lena, mai kuah. Sabar lah lu. Apa ya lu sero bangke kau. Sabar tanya lah lu. Nah, tu sama sabar tu ada kau. Tanya lah lu. Cik tenyu cik nyawa aku Indah mah. tanya lu dangan lu Tak masalahnya. bisa ada menangan-nangan. Dia dangan masalahnya masalahnya. Kambing dia mah darah mak bangke dapat darah lah dia buat. Kena dia gulu. Masalah kambing tu mengaden dia tak tahu masalah kau dah. Mak masalah kambing. Kambing ni ganti yang makan yang mak bangke. Ndak dua anjing. Ini mak bangke kandang dan ada yang mantan. Ndak dua kadang kena ndak dua kambing tu yang makan anjing ndak. Kau dah kandang orang nak tipu dengan kemari dah bangke. Kecek sia. Ada orang yang pengen kadang Sudah nyuruh kau kerja sudah nuh dah kang ya. Dah sedanu dah. Capek lah. Mari dang nu mari dang nu. Capek lah. Penyampaian Mak. penyampaian mah. Tapi kambing malau na mak dia. Tapi bakandang petinju pun nampi tinju ah. Ndak dua ni kandak dia ndak dua dah. Tu lah pakai turun tinju malah. Cuma dia melatih hati juga nak kanden dan latih cuma dia ndak bagak dan indak ada. Anu mari anu. Jadi cara penyampaian tu lah elok anu. Jadi kalau takai koko madu-adu namo nak. Pecah orang dia ada gara-gara jadinya. Tu madu-adu namo ndak boleh madu-adu tu dah. Ang mau tu jawab madu dia no. Tapi nya baik. Ada kalau pakai turun tinju kau lah siap membunuh orang mah. Nyo jumpa masalahnya. Nama tapi lama kecil bat dah. Ba. Ikut kau yang kare orang tu jemputlah kai tu ni cik mak. Jadi dah tunggu dulu. Tunggu dulu. Yo, Sabar lu dah. Dah itu Sabar lu. Dah itu bukan. Ndak bitu dah tunggu dulu. Sabar lu.
kau tak itu tuh main ana. Ya tunggu dulu. Jangan emosi-emosi, jangan betua. Turun tangan tuh. Ya masalahnya betua. Abang kan itu. Nah masalahnya nak masalah kambing tadi lo. Masalah kambing tu ayu anjing den menangkok. Kini ada nganti kambing tu. Awak elok kata bayu rancak dia mau pakai. Dan ampun betul lah no. Jangan menyampai no kata indah-indah aja tu. Pacah-pacah orang bak durian ngarang. Lagi pula ndak boleh sipek tu dipakai dah. Jangan kau batenju le no. Nah, datang sen tamu mo de balau ko tampek dan tu Kambing ni baca carunya. dia dah ngalah lu cek lu. Jadi arti katanya di kuah. Masalahnya nak. Masalah cakak-cakak ekonomi itu mempasdi keadaan awak nak. Jangan kau batenju lai. Datang sen ke rumah. Nah, dah sibuk warinya nak. Bantu datang ke rumah biasanya orang tu bawa kopi tu. Dua nak dua ke kopi bagai atau teh bagai atau ayamnya nak dua ke. Jadi pada awak bercakap-cakap pada awak buat tak itu. Rancak elok kata dia bayu rancak rundian mau pakai. Ancak kita berdusana bahas satu saja gitu. Masalah kambing tu mau ganti. Jadi kau bercakap pirang rarak pirang nak kau mati dah dudanya. Kini ancak damai sana awak. Oi, belum bisa damai. Hendak kan kambing ganti. Lah kan kale. Jadi kuncinya no. Apabila terjadi permasalahan usah kita madu domba orang. Kalau senyata ndak jaleh ndak usah kita madu domba. Apapun permasalahan yang ndak bisa diselesaikan betul dah. Ya dah ya. Di bawah kayu nan jani ka saya nan landai. Ya. Di sini kita buka cerita secara baik-baik. Ndak do kusuk ndak ka jani dah. Nyo awak ketek kadang no. Jadi untuk kabisuknya usah menjadi atau tukang adu-adu gitu ya. Bak kecil orang awak kalau lah madu tutup pacak orang gara-gara awak alat kinyo dan dunia itu menjadi langu hijau awak nomor dalam kali. Jadi begitu pula tentang apa tadi. Kolah kabacaka. Iku kadang badan no kandak-kandak iku nak ni dia teh langi ada langi, dia teh awan ada awan. Jadi ndak guna kita berkandak-kandak, ndak ada nambaga di dunia. Nambaga adalah basi bana jo basi luruh. Tu orang nambaga basi bana seluruh. Dan di sana je seandainya ada talantuan jak kana tak isi jak turun. Umur 6 balun tahun jaguang darah 6 balun tahun pinang. Rila de maaf nang diminta dan bukan kami menunjuk majajari di sana, hanya konten lawak Minang sengaja kami buat. Dan diakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.